Tip persediaan banjir. Banjir adalah bencana alam yang mengancam kehidupan dan ekonomi negara. Persediaan yang perlu dilakukan ketika musim banjir adalah dengar pengumuman melalui media masa atau tunggu arahan pihak berkuasa. Ketahui pusat pemindahan terdekat dan segeralah berpindah apabila diarah. Pastikan barangan berharga, dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak dan orang-orang tua. Tutup suis elektrik, injap utama bekalan air dan gas. Ikut laluan yang ditentukan dan jangan terus mengharungi kawasan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan makanan yang secukupnya. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. #MPB Prihatin. Kenapa Kak marah kita tengok TV lama-lama? Yelah, kan Kak kata tak berfaedah. Saksikan Upin di Ipin dalam episod Isi Masa Lapang. Betul-betul. Pada 29 hingga 31 Ogos, pukul